Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama yang diberi Nurul Adila binti Azlan dari SMA B4 dan nombor matrik saya 077288. Pada hari ini kita akan buat kajian sedikit tentang penyakit dan kawalan, cara kawalan pada tumbuhan yang kita akan kaji, iaitu pada pokok belimbing buluh. Okey, kalau korang boleh tengok, dia ada patogen yang dipanggil Rhizodophorus lignosus. Jenis patogen dia adalah kulit dan jangkitan dia daripada akar. Ia akan berbahaya kerana boleh menyebabkan kematian pokok, dan pokok belimbing ni diserang akan menyebabkan daun layu, kering dan gugur. Akar tu dijangkiti akan kelihatan berbenang kulit atau rizoma. Jadi kalau untuk bintik daun hitam ni pula, dia patogen. Kalau korang tengok, dia ada patogens kulit pada daun. Dia bermula dengan bintik kecil nekrotik pada daun yang kemudiannya akan bercantum menjadi lebih besar. Di bahagian tengah daun kelihatan keputihan dan di bahagian tepi kelihatan gelap oleh tisu klorotik. Serangan teruk akan menyebabkan daun tersebut akan gugur. Dahan dia pula ada alga yang merebak melalui daun dan air yang akan menyerang tisu pokok. Kalau korang boleh lihat untuk pokok belimbing ni, dia ada pokok yang berlubang dan hitam. Jadinya dia disebabkan kulit dengan fungus. So korang boleh tengok ni, dia kulit dengan fungus. Jadi sebab kalau kita nak tahu cara untuk kulit dengan fungus tu disebabkan penyakit macam antraknos ke, hawa daun ke, serangga perosak ke, macam kumbang pemakan daun, ulat atau serangan bakteria. So benda ni sangat penting untuk kawalan awal untuk pokok belimbing ni. Cara-cara pengawalan dia adalah, first kita kena tengok dulu dia punya daun. Yang mana daun dia dah rosak macam ni kan. Okay, kalau macam daun dia dah rosak macam ni, korang boleh je patahkan dia. Okay, patahkan dia, boleh buang. Macam tu, boleh buang. So supaya kita dapat, orang kata apa, macam first attach penjagaan awal. Selain tu, kita boleh juga membuat bajet MPK mengikut jadual yang telah ditetapkan untuk tingkatkan lagi kesihatan pokok. Dan akhir sekali, kita boleh gunakan racun ataupun serangga perosak. That means macam kita boleh gunakan racun-racun yang sepatutnya untuk penjagaan pokok belimbing ni. So salah satunya racun yang kita boleh guna adalah, kita boleh panggil dia Mancozeb. Dia punya racun nama dia. So daripada situ kita boleh spray di keliling pokok ni supaya mendapatkan macam kita boleh elakkan dia daripada racun serangga perosak tu datang, dan kita boleh tingkatkan lagi tumbuhan dan kualiti pokok tersebut.